Kalau kau perempuan ke, jantan ke, at least kau ada respect. Kau cakap lah elok, kau tak boleh nak buat benda tu, tak boleh benda ni. Kau nak tinggi suara. Lepas tu kau nak expect kau perempuan aku kena hormat. Tak boleh lah macam tu. Orang bertoleransi lah. Orang panggil apa, common sense sikit. Tak kira lah kau perempuan ke, jantan ke, tapi at least bila kau bekerja, bercakap elok-elok. Benda boleh bincang, benda boleh talk. Lepas tu kau perlu tinggi-tinggi suara macam tu. Kau nak menidakkan perkara, kau nak angkat bakul kau sendiri, kau nak angkuh macam tu. Apa benda? Lepas tu kau nak expect aku perempuan. Kalau dia cakap elok-elok, tak apa Kanda, aku minta maaf Kanda, kau tak perlu macam ni semua benda kan. Tak perlu Kanda. Ini kau tiba-tiba kau takut kau ni kau pergi belah semua benda. Fikir sikit lah. Tak kisah dia lelaki ke perempuan. Dah tapi kau bahasa kau tak jaga semua benda. Kau nak respect kau perempuan lelaki. Kanda cuba jadi perempuan. Cuba jadi perempuan ni aku potong aku punya anu. Lepas tu kau ambil pula pakai anu aku. Tengok kau cuba jadi jantan pula. Boleh tahan tak boleh tahan. Faham? Kau dah aku dah hilang lah pahala Jumaat aku bila bercakap dengan kau. Faham? Semua benda boleh bincang. Aku boleh bincang, okey. Janganlah kalau tak suka konten tu tak payah buat. Relax, lepas konten tu baru aku bincang. Faham tak? Benda boleh talk. Tapi kau nak meninggikan suara. Kau nak mengangkuh, angkat berat, angkat bakul apa meninggi nak angkuh diri kau. Stupid lah benda tu. Lepas tu kat komen lah salah-salah aku memang tidak lah.